Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Muhammad Radi bin Muhammad Rosli, dalam Buletin Khas Sekolah. Pada hari ini, kami membawakan liputan istimewa sempena lawatan penanda arasan Persatuan Guru Besar PGB Daerah Jeli Kelantan ke Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2, Kinabatangan, Sabah. Lawatan ini berlangsung pada 29 April 2025 dengan objektif memperkukuh jaringan kolaboratif antara sekolah dari dua negeri, selain bertujuan berkongsi amalan terbaik dalam pengurusan sekolah, kepimpinan pendidikan dan kecemerlangan murid. Delegasi seramai 11 orang terdiri daripada guru besar dan pentadbir sekolah daerah Jeli, diketuai oleh Yang di-Pertua PGB daerah Jeli, Encik Muhammad Syukri bin Hasan. Ketibaan rombongan disambut mesra oleh Guru Besar SK Bukit Garam 2, Tuan Haji Abdul Raid bin Osman bersama warga sekolah. Antara pengisian program termasuklah sesi pembentangan amalan terbaik SK Bukit Garam 2, lawatan ke bilik-bilik khas seperti pusat sumber, makmal sains dan bilik gerakan, serta sesi perkongsian pintar antara pentadbir dan guru. Menurut Guru Besar SK Bukit Garam 2, lawatan seperti ini bukan sahaja membuka peluang untuk bertukar pandangan, malah memperkaya pendekatan pengurusan sekolah ke arah pendidikan berkualiti tinggi. Semoga jalinan ukhuwah dan kerjasama yang terjalin menerusi lawatan ini dapat terus diperkukuhkan demi kecemerlangan pendidikan anak bangsa. Sekian laporan khas sempena lawatan penanda arasan PGB daerah Jeli ke SK Bukit Garam 2. Saya, Muhammad Radi bin Muhammad Rosli, mengulurkan diri. Salam hormat dan jumpa lagi.